Dulu saiz L, sekarang saiz M. Alhamdulillah, dengan set detox dan VF meal, saya drop saiz baju dari L ke M. Seriuslah kakak? Wow, tak apa. Lepas ni, mesti kakak boleh pakai baju saiz S pula. Bagi korang yang nak cuba start turunkan berat tu, korang boleh cuba set permulaan ni dulu. Untuk set permulaan, kita ada Vivitos dan kita juga ada VF meal. Untuk Vivitos ni, sesuai untuk orang yang ada masalah sembelit, berat stuck, berat susah nak turun-turun tu, boleh try kita punya detox. Vivitos ada 9 jenis enzim. Dia boleh melawaskan dan dia buang segala toksin dalam badan kakak. Dan dia tak membuatkan kakak cirit-birit. Okey, untuk detox kena ambil pada waktu malam sahaja sebelum tidur. Untuk VF mini pula, VF mini dia meal replacement ataupun pengganti makanan. Korang boleh gantikan sarapan pagi ataupun makan malam. Mana yang pagi-pagi tu suka sangat makan berat, contohnya apa? Nasi goreng, mi goreng, nasi lemak sambal lebih lah kan, dessert-dessert manis. Dah tak perlu ambil makanan macam tu dah. Gantikan je dengan VF meal. Dia bagi kita kenyang, rendah kalori dan dia boleh boostkan metabolisme dalam badan kita. Dan yang paling penting, VF mini dia tiada gula putih tambahan dan dia low glycemic index. Korang pergi check dekat beg kuning tu sekarang. Okey, stok limited tau. Kalau habis memang takkan ada lagi dah. Cepat beli sekarang. Cara nak beli, pergi je ke Profile VistaFit, tekan di beg yang saya bulatkan tu. Jadi, korang boleh dapatkan semua produk VistaFit ni di TikTok Shop VistaFit sekarang.